apa kita buat pagi-pagi, main peranan. Ada kesan sampingan yang besar tau sebenarnya. Bangun pagi, buka je mata. Apa benda pertama you buat? Main phone, terjaga pernafasan. Biasa dari kita, Fiza pun sama juga sebelum ni. Bangun je tidur, benda pertama cari handphone. Dah pegang handphone, apa kita buka? Social media. Apa yang ada kat social media? Kadang kita, kalau kita jenis yang kuat, jenis yang pandai kawal diri, kita tapis apa kita nak tengok, apa kita nak baca, apa kita nak dengar. Kita bangun pagi, otak kita dia masih separuh sedar. Tak 100% sedar tau. Dia macam mamai macam tu. So kita tak dapat nak kawal diri. So kita buka social media. So video random, benda-benda yang selalunya tak bermanfaat, energi negatif, gosip, kes-kes yang negatif tu, walaupun kita tak dekat tempat dia, tapi kita dapat rasa apa dia rasa. Kita dapat rasa sebab kita roh sebenarnya. Kita manusia, kita roh dalam jasad. Kita roh ni tenaga. So kita dapat pick up, kita dapat rasa apa orang tu rasa. Tanpa alami benda yang dia alami tu. Tak payah pun buat macam, tak payah alami experience apa orang tu alami. Tengok je kita dapat rasa. Sebab tu satu hari tu kita pun tak sedar, macam tak tahu kenapa, tak jumpa jawapan, kenapa emosi jadi tak stabil, rasa nak marah, macam sensitif je. Orang baru tegur sikit kita dah melenting, dah marah. Sebenarnya bukan masalah orang tu, tapi dalaman kita. Sebab kita tak dapat kawal, kita tak kawal apa yang kita masukkan dalam diri. Lagi-lagi waktu pagi tau. Waktu pagi ni kita bangun tidur, kita punya fokus otak kita separuh sedar. Bila separuh sedar, apa yang kita tengok, apa kita baca, semua ni, tenaga-tenaga ni senang masuk. Pagi-pagi pun bangun tidur, apa je kita cuba nak hafal, senang hafal. Sebab kita tak berlawan. Otak kita dia masih tidur, separuh sedar. So apa yang kita baca, apa yang kita hafal, apa yang kita cuba masukkan tu senang masuk. So hati-hati. Boleh buka social media. Social media ni sebenarnya banyak kebaikan kalau pandai guna. Kalau dalam keadaan sedar, otak, perasaan tu dalam 100% sedar. So kita tahu apa kita buat, apa kita tahu, kita pilih apa kita nak baca, apa kita nak tengok. Hari kita akan jadi apa yang kita fokus pagi-pagi.